Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahrul Rizal Salam, pembentang pada produk inovasi kami daripada Pusat Pengajaran Ilmu dan Masalah, dan pembentangan kami berkaitan dengan sistem penyiaran kunci tempaan ruang dikalah, dan di mana pada tahun 2024 bagaimana kami menggunakan secara tradisional penyiaran kunci secara tradisional yang memberikan kemudahan kepada setiap staf untuk mendapatkan kunci untuk menggunakan ruang yang ada dekat PPABK. Walau bagaimanapun penambahan bilangan penggunaan ruang PPABK semakin bertambah memberi kesukaran kepada kami untuk menyiarkan kunci. Justru timbullah satu idea berkenaan dengan sistem penyieraan kunci box digital yang telah kami bangunkan. Yang mana next bila kita tengok data ini bawah, dan data ini menunjukkan bahawa penggunaan perincian tempahan sistem ruang pejabat PPABK, iaitu yang mana pada waktu pejabat, luar pejabat, waktu rehat dan juga waktu cuti dan hujung minggu, menunjukkan penggunaan minggu sukuan pertama sampai sukuan keempat tadi. Bila kita tengok sukuan pertama dikira mengikut ukuran sebanyak 3 bulan, yang mana menunjukkan sukuan kedua menunjukkan penggunaan yang banyak, kerana pada ketika itu bagaimana penggunaan ruang pejabat sangat tinggi disebabkan oleh permintaan yang hot daripada guru dan juga pensyarah yang ingin melakukan aktiviti pengajaran di luar waktu pejabat, maksudnya penggunaan waktu malam. Dan carta kedua juga menunjukkan bagaimana kita membezakan tentang sukuan pertama dan kedua sampailah yang keempat ini. Dia menunjukkan bahawa penggunaan jumlah ruang pejabat di PPABK, jumlah di luar waktu pejabat dan juga jumlah dalam waktu pejabat, yang mana menunjukkan sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan bila kita tengok masalah ini saling berkaitan antara satu sama lain disebabkan permintaan yang semakin meningkat. Ya, next bawah. Dan bila kita tengok masalah-masalah ini telah memberikan satu masalah disebabkan masalah kita masih lagi menggunakan face to face ataupun menggunakan sistem manusia untuk menyerahkan kunci tersebut kepada staf yang ingin menggunakan ruang yang ada dekat PPABK. Dan kedua, kita mempunyai ciri-ciri keselamatan yang sangat lemah berkenaan dengan kunci yang tidak diletakkan di tempat yang konsisten. Dan of course sudah tentu bila kita tengok kos pembayaran kerja lebih masak untuk kaki tangan yang habis bekerja ataupun kerani untuk menyerahkan kunci tersebut kepada guru ataupun staf tadi. Dan of course sasaran projek kita boleh diukur relevan dan juga memenuhi kriteria dan time bound dan boleh diukur spesifik dan sebagainya. Next sebelah. Dan jika kita tengok bagaimana kita menggunakan analisis 5W1H untuk melihat root cause yang ada dekat sistem kita, iaitu akar kepada permasalahan, di mana kita mengenal pasti bahawa masalah dia adalah berkenaan dengan penyiaran kunci di luar waktu kerja. Analisis SWOT juga menunjukkan bahawa bagaimana kita ingin melihat isu utama yang timbul dan juga kedua, apakah strategi yang kita gunakan. Next, bila kita tengok proses sebelum kita menggunakan secara tradisional dengan menggunakan borang, staf cari kunci dan serahan manual, iaitu staf secara manual, yang mana kita melakukan penambahbaikan. Dan anda boleh dapat lihat, tengok di hadapan ini bagaimana staf PPABK menunjukkan box digital yang telah kita gunakan, di mana inovasi ini telah kita tambah baik dengan menambah tempahan bilik melalui PPIB bookings melalui email, yang mana kita akan menyerahkan PIN untuk dihantar ke email pengguna, dan pengguna buka kotak dengan PIN dan pengguna letak semula kunci dalam kotak selepas selesai penggunaan. Di mana bila kita tengok di mana isu ini berkenaan dengan impak pre dan post yang telah kita tunjukkan, yang mana penggunaan dia dapat menjimatkan masa dan sekaligus dapat memberi kepuasan kepada sistem yang digunakan oleh staf kita untuk mendapatkan kunci untuk menggunakan ruang dekat PPABK tadi. Sebab kita mempunyai 3 ruang di sini yang dibawa kawal sedia oleh PPABK, iaitu bilik mesyuarat, bilik ungkaya dan juga bilik gapura tadi. Dan sebagai rumusan, kita melihat sistem ini sangat berguna dengan melakukan penambahbaikan, dan juga kita telah menjalankan kajian rintis awal membuktikan bahawa sistem ini boleh digunakan, di mana kita telah dianugerahkan sebagai pejabat terbaik pada tahun 2024. Sekian daripada kami di peringkat PPABK. Terima kasih semua.
Okey, terima kasih Tanya atas pembintangan tadi. Okey, satu soalan daripada saya. Bagaimana kumpulan menilai keberkesanan kawalan keselamatan fizikal pada kotak tersebut? Kami melihat kepada sistem password yang diberikan kepada setiap staf yang ingin memohon. Dari segi kelemahan password yang agak kuat, di sini kami telah memberikan contoh. Kami tidak memberikan password yang mudah dipredik oleh pemangsa-pemangsa untuk merosakkan box digital kita, dan kita juga memberikan arahan melalui email peserta untuk melihat ataupun membuka box tadi, di mana kita melihat faktor keselamatan. Walaupun kita menggunakan box yang saya rasa agak murah, tapi dari segi keselamatan password kita memang titik beratkanlah dengan penggunaan password yang agak yang mampu diingat, dan juga tidak menceritakan password yang saya rasa yang boleh memberikan kesan password yang berlainan untuk setiap peserta lah. Adakah password tu dia ada limitation, maybe dia boleh digunakan pakai dalam masa 24 jam sajakah, ataupun maybe ada sebab kita khawatiri bila mana mungkin staff tu ataupun orang tu dia sudah kembalikan kunci, tapi password tu tercicir kepada orang lain. So mungkin dia boleh buka semula tu box kan. So ada limitation ataupun ada time period 24 jam ke ataupun memang kita akan tetapkan dalam tempoh-tempoh tertentu, dan jika berlaku masalah yang telah dilakukan oleh tuan, peserta tadi akan cuba menghubungi kita untuk kita menyekat password tersebut. Dan setakat ini belum ada lagi masalah yang timbul berkenaan dengan password, sebab kita memberi jaminan bahawa mereka akan menggunakan dalam tempoh 24 jam dan memulakan semula kunci tersebut dalam tempoh 24 jam tadi. Dan kita merasakan ini satu memberikan kemudahan kepada peserta ataupun staf kita untuk menggunakan password tadi. Walau bagaimanapun kita menggunakan, saya rasa box yang agak murah, tapi bagi saya untuk menggunakan cost tadi pada peringkat awal kita buat improvement for the innovation. I think we need to do the improvement kepada inovasi. InsyaAllah kalau kita ada cost, InsyaAllah kita akan beli yang lebih canggih yang memerlukan data thumbprint dan sebagainya, ataupun AI dan sebagainya lah, InsyaAllah for the next future lah. Ya. Okey Tuan, untuk yang ni sekarang sudah pasang di berapa tempat? Dan setakat ini kita telah memasang ke semua tempat, ruang tempat dikawasi oleh Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa lah, PPIB. Kalau kita punya 3 ruangan, itu bilik mesyuarat dan juga bilik ungkaya, itu makmal bahasa, dan juga satu bilik gapura lah, untuk digunakan oleh semua staf UMSK lah. Kita terbuka. Ada masalah sepanjang penggunaan? Untuk masalah itu sebelum, tapi selepas kita gunakan dia lebih cepat, lebih efisien, dan I think kita boleh marketkan di tempat yang lain lah. Sebagai contoh, mungkin tim pembersihan mungkin mereka boleh datang lebih awal dengan menggunakan box tersebut untuk membersihkan di tempat-tempat yang kita benarkan lah. I mean that is not about the private yang place lah, tapi tempat-tempat yang kita benarkan supaya mereka tidak boleh mengganggu kita untuk buat kerja pembersihan semasa kita menjalankan aktiviti dalam pejabat. Ya. Okey, terima kasih tuan dan terima kasih semua.